Empat suspek kes pembunuhan seorang lelaki orang kurang upaya OKU Lembam yang ditinggalkan di ladang Merdeka Cerbu, Padang Lati dekat Bachuk, Kelantan pada 14 April lalu tiba di mahkamah untuk prosiding pendakwaan. Dua daripada suspek memakai baju lokap berwarna oranye manakala dua lagi berbaju ungu tiba di Kompleks Mahkamah Kota Baru kira-kira pukul 8.30 pagi tadi dengan menaiki kenderaan polis. Dua daripada suspek dijangka akan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh, manakala dua lagi di bawah Seksyen 201 Kanun Kesiasaan iaitu melupuskan keterangan dan menyembunyikan bukti. Kosmo sebelum ini melaporkan dendam lama dipercayai menjadi punca seorang lelaki OKU Lembam dipukul sebelum ditinggalkan di ladang Merdeka Cerbu, Padang Lati dekat Bachuk pada 14 April lalu. Mangsa Muhammad Zaki Fikri Muhammad Zainal 20 tahun ditemukan terbaring oleh penduduk kampung dengan berlumuran darah pada muka dalam keadaan masih bernyawa di kawasan tersebut pada pukul 7.30 pagi sebelum menghembuskan nafas terakhir di Universiti Sains Malaysia Kubang Krian keesokan harinya.